Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama di sini banyak sama kita dapat kita kongsi rezeki tu baru lah berkat. So, apa kabar rakan-rakan daripada Sabang sampai ke Merauke daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, Patut Sabah, Sabah, Brunei Darussalam semua, Singapura semua, mak mengharapkan luar biasa tidak masya-Allah. Tak sihat jangan bertakwa, jangan mendengar jumpa lapakah perubatan kerana bercegah itu lebih baik daripada mengubati kan. Hari ini sedang luar sekali lagi di Pasar Awam Pek Jawa lah. So kita nak cari ikan kan, nak cari ikan untuk lauk lah, untuk dibawa balik ke rumah. So nampak sesak, daripada jauh dah nampak sesak Pasar Awam ni, tempat tumpuan orang ramai. Orang cari ikan, mahal ke, murah ke, mahal lagi ke, murah lagi ke, mahal ke, murah, mahal, mahal. Orang tetap akan beli. Ya, carilah. Habis nak buat macam mana? Dah ini yang tertulis, ini yang orang kata dilalak ke, di melawung ke, di apa pun, itulah harganya. Kan? Jomlah kita layankan mak. Layankan mak ke masuk ke dalam. Jom. Sekarang mak berada di Pasar Awam ya. Pasar Awam Pek Jawa. Pagi ni sesak ramai orang. Jom kita jalan. Banyak ikan. Segar-segar. Kita tengok je. Ramai orang nampak. Riuh Pasar Awam ni, tengok sesak orang. Tumpuan orang ramai. Tengok. Sesak orang. Sangat ramai ya. Tengok. Sekarang ni dekat pasar sayur. Macam-macam sayur ada. Pun sesak. Pagi ni memang sesak. Ni kawasan pasar sayur. Nak masuk pun sampai sempit. Okey, dah pergi pasar tadi kan. Lepas pasar baru kita sarapan. Mak makan kaki ayam 1, leher 2. Lepas tu mak makan mie rebus. Sebab belum sarapan. Mak makan mie rebus. Tapi dia guna telur goreng lah mie rebus dia. Sepatutnya mie rebus ni telur rebus. Habis telur rebus dia kot. Ni nampak. Makan Ni mie rebus lah. Okey lah. Boleh layan. Lupa nak pakai limau. Mak makan dulu Wah, dah kenyang ni balik tak masak ni kan. Okay, mak makan dulu. Sekarang mak dah sampai rumah. Ni dia ikan ayam yang mak beli. Sekilo tadi berapa 16 Mak beli 4 ekor. RM50.40. Ini mak nak masak sayur meranti, masak lemak campur dengan keledi. Jom kita layan. Dah sampai rumah ni, penat. Daripada pasar tadi. Adalah benda lain mak beli, sotong, udang,
bermacam-macam ikan ada dalam freezer. Okey, sekarang ni mak nak masak sup ikan ayam. Mak gunakan daun seledri, batang seledri. Ada sup bonjot, bawang putih, bawang merah kecil ni, halia mak iris-iris, tomat. Simple je. Yang seulas ni mak akan tumbuk dengan bawang putih dan juga halia. Okey, sekejap mak pergi basuh bawang. Okey, sekarang ni kita nak menumis. Mula-mula kita akan masukkan kita punya halia ya, senang. Masuk je halia. Halia yang sikit ni kita iris, masuk dengan bawang putih. Bawang putih. Yang sedikit tadi kita tumbuk. Kita tumbuk sebab kita nak sebatikan dengan kuah dia. Hari ni kita nak cerita apa? Yang akan datang nanti mak cerita ada isu yang macam kat kedai makan. Okay, kita masuk kita punya bawang kecil ni. Masukkan. Bau halia ni menarik Ni sup ikan ayam cara mak lah. Cara mak. Mak kasih garing-garing sikit halianya. Nanti masukkan air. Biar dia garing sekejap. Biar dia garing-garing bawang tu. Okay, sekarang kita masukkan air. Masukkan air. Ya, senang je kan? Simple je, simple. Kita borak nanti kita borak, video akan datang. Video akan datang kita borak. Ni kita celoteh je ke dapur. Kita masukkan kita punya ponjot tadi tu. Then kita akan ambil kita punya yang kita tumbuk tadi. Bawang putih dengan halia tadi yang kita tumbuk. Dengan bawang kecil. Ini untuk biar dia rasa kuah dia memang ada tu. Halia semua kita sebatikan. Kita sebatikan betul. Ni dia rancur jadi dia memang meresap kat air. Ambil air langsung. Sekejap. Ni cara mak Kau buatlah cara mak senang. Kau tak payah nak buat yang pening-peningkan kepala. Janji dia boleh makan. Tapi memang sedap. Tangan kanan, angkat tangan kanan tangan kiri. Tangan kanan pula. Aduh. Ni kita biarkan dia sekejap sampai dia mendidih. Sampai tu mak nak potong mak punya daun seledri sekejap. Batang seledri. Okey, sekarang ni dah nak mendidih dah. Kita akan masukkan ikan kita. Tapi sebelum ni masuk daun batang seledri tadi. Masuk batang seledri. Kentang. Kentang ni mak dah rebus. Kentang mak dah rebus senang. Kan? Tu kita masukkan ikan. Ni. Mak kau salah, kau terlepas. Ikan hidup ke? Ya Allah. Terlepas licin. Okey, masukkan. Senang je kan? Senang. Kau simple. Kau tak payah nak pening-pening kepala. Sup mak ni senang je sampai dia mendidih. Masukkan nasi cukup rasa Maggi nanti. Dia mendidih kejap baru mak masukkan nasi cukup rasa Maggi. Okey, tunggu sekejap. Senang kan? Makan ni pun cukup ada sambal kicap makan dengan nasi dah. Memang menarik. Dah mendidih, kita masukkan secukup rasa Maggi. Kita masukkan secukup rasa Maggi. Kita aduk dia merata. Biar sebati. Ni sup cara mak ni. Kemudian kita akan masukkan lada surah. Dah, lada surah. Kita akan masukkan juga sedikit lah. Mak masukkan sos tiram Kejap, tengok je. Dia tengah mendidih tu tengok je dulu mak nak masukkan sos tiram mak sikit je. Jangan banyak-banyak nanti terbanyak kau mampus. Masuk balik.
Okey dah. Sikit je. Sedikit saja. Masukkan tomat. Untuk aduk dia merata. Oh, dah bau dah naik dah ni. Ya Allah. Hai. Tapi mak rasa kenyang. Tadi mak dah makan mi rebus. Mak tak makan tengah hari. Yang dalam rumah ni akan makan tengah hari. Sekejap Sekejap. Dia melekat ni. So, tiga ni melekat kat sini pula. Kita hancurkan dia. Lepas tu kita boleh rasa lah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sekejap. Nak pedas, pecahkan cili Bismillah. Wah, mantap. Memang sedap, guys. Ni sup ikan ayam ya. Sup ikan ayam. Memang terbaik lah. Simple je, tapi dia memang menarik. Dia macam hotel ya. Nampak sup ikan ayam, mak? Nampak sup ikan ayam, mak? Namanya memang ikan ayam Kau bayangkan 4 ekor, RM50-40 sen. Nampak ni isi dia. Ni kepala dia. Okey. Nampak. Mak rasa mak tak boleh berlama-lama lah. Cukup. Mak belum nak makan lagi, so mak tak hidang lah lagi Dah kenyang tadi. Makan lewat sikit. Okay, sampai di sini je lah konten mak Semoga jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, jaga kompetisi, hasil pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki diri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan menjadi. Kena like, share dan komen. Baru nak bergabung, masuk. Jangan berkira sangat. Masuk. Simple dia. Tak banyak tak perlu bahan yang terlampau serabut. Yang penting dia sedap. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyami.